Episode 1. Malam yang memanggil. Bunyi hujan runyai, kabus tebal, suara lelaki perlahan dan tenang. Malam tu, aku tak tidur, macam biasa. Aku duduk sorang-sorang tepi tingkap, tengok lampu jalan tua yang dah kelip-kelip. Dalam kepala, banyak benda bermain. Pasal kerja, pasal hidup, pasal orang sekeliling yang selalu salah faham. Bunyi getaran telefon halus. Iski melihat skrin, wajahnya berubah. Tapi malam tu, lain. Ada nombor tak dikenali mesej aku. Satu gambar, kabus. Dan satu ayat. Sudah sampai waktunya. Bunyi angin sejuk menyusup. Suasana jadi berat. Aku bangun, tak tahu kenapa. Macam ada yang panggil. Keluar rumah, langkah ke arah lampu jalan. Langkah perlahan, nafas makin berat. Dan di situ, aku nampak bayang kabus. Bentuknya macam harimau, tapi matanya menyala dan keris berkilat muncul dari tubuh aku sendiri. Pause. Suara jadi lebih dalam. Itulah malam pertama aku tahu. Aku bukan sekadar lelaki biasa. Aku penjaga warisan yang dah lama hilang dalam kabus zaman.